Jadi assalamualaikum, welcome back to my channel. Jadi hari ni kita ada budak-budak daripada Melaka, geng-geng Rezek. Rezek 8.0. Hari ni aku ajak dia orang makan-makan. Kita bakar ayam dekat rumah, ada bihun sikit. Say hi sikit. Hai. Dia orang ada dalam 20 orang. So nak ombak. Hai geng. Ya. Sepul. Daripada mana ni? Sepul Daripada mana? Melaka kat mana? Melaka besar. Gajah. Baik. Daripada mana bang? Melaka. Melaka kat mana awak? Gading. Gading. Okey, baik orang Gading. Panas Gading. Cantik. Jadi. Bakar ayam. Jangan biar hangit. Cuba rasa ayam tu. Sedap tak? Jawab ni. Bang. Hah? Tak makan lagi, dah cakap sedap. Rasa dulu. Rasa. Tengok, sedap tak? Okey, komen. Sedap? Okey, alhamdulillah. Hari ni kita lauk simple je, kita masak bihun. Oh ni pun dah alhamdulillah. Bihun ada nasi komok sikit dengan ayam. Abang ni memang kental lah. 2 orang anak dia bawa. Daripada gambang gambang sampai paka. Dari gambang sampai pagar. Abang memang steady lah. Seorang kat tank, seorang kat belakang. Makan dulu. Makan. Ha? Oh, ni kalau habis dulu, kita yang makan dulu. Celup balik dalam tu. Ini boleh diketengahkan. Ini komersial kan? Di komersial kan Sedap. Alhamdulillah. Kuatis. Boleh buka kerja makan bang, boleh buka kerja makan. Betul. Abang buka kerja makan, setiap minggu kita macam. Jauh bang, kau jangan nak menipu tau. Ini Terengganu. Share resipi je. Boleh insya-Allah. Baik, makan. Baik, sila. Terkurang minta maaf lah. Yang mana sempat je. Tak masak lagi. Diisi dengan peha lambat masak. Okey bang Tak Gap. Alhamdulillah. Bang terbaik bang. Alhamdulillah. Bang. Memang E bang. Tunggu dulu dia. Rasa sama je. Body. Nanti itu pasal dia nak sama. Okey. Hey. Ayam. Tak expect. Ha? Tak expect. Tak ada hal. Okey, terima kasih. Terima kasih. Sebanyak bang Terima kasih. Terima kasih bang. Sama. Rezeki. Amin. Terima kasih. Mana lagi? Terima kasih tuan rumah. Terima kasih tuan rumah. Itu saja perkongsian video aku untuk kali ini dengan geng-geng Melaka Rezek 8.0. Mana lagi? Jumpa lagi pada video yang akan datang. Assalamualaikum.